Nampak macam sus sikit. Nampak black pepper sauce. Isaac Coastman TV. Aku baru tahu sebenarnya burger 7E Thailand dah masuk dekat Malaysia. Tapi maksudnya version yang Malaysia punya, bukan dia import lepas tu dimasukkan. So dekat depan aku ni ada pelbagai jenis burger dan juga snack 7E Malaysia. Ini Malaysia punya Pertama kali CP Burger. Yang ni spicy chicken burger. Yang ni kita ada black pepper beef. Okay. Kemudian kita ada sausage roll, cheese sausage roll. Benda-benda common lah. And then ada meatball. Yang ni rasanya tak nampak sangat dekat 7E Thailand. Ada meatball cheese. Yang ni ada meatball cili hijau. Dan ni ada smoke cocktail. Bro, kalau pagi tak sabar nak cuba makanan 7E Malaysia ni. Sedap ke tak? So jom tengok aku makan. By the way, packaging dia memang lain sikit lah. Kalau korang perasan burger 7E Thailand ni, patty dia bujur, dia tak bulat. Tak tahulah kenapa. Dalam dia mayo macam mayo warna orange. Kalau 7E Thailand punya spicy chicken burger, mayo dia warna putih. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur cakap burger 7E Thailand lagi sedap. Patty dia macam dry sikit. Aku masak sama je, semua 45 saat Kalau boleh tengok dia punya patty dia, ni kan nampak macam nugget kan. Rasa dia pun macam nugget kak. Black pepper chicken stick lah. Ingatkan beef. Serius aku ingat beef. Rupanya chicken. Okay, dia punya dalam dia nampak macam sus sikit. Nampak black pepper sauce. Kemudian ayam. Potongan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, rasa tu ada je lah. Ada je rasa black pepper tu. Dia tak ada pedas sangat. Ayam ni macam ayam potongan chicken chop bahagian Thai. Ini juicy lagi. Gitu je lah rasa. Macam apa? Makanan segera RM6, RM8. Macam ni lah rasa dia. Bismillah. Tapi satu yang best, dia punya roti dia lembut. Okay, seterusnya sausage roll cheese. Sangat-sangat lembut. Tapi mana cheese? Okay. Cheese dia dekat dalam. Nampak? Ada cheese. Roti dia memang lembut gila. Semua aku panaskan 45 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sausage pun ada cheese dan ada sauce cheese. Sauce cheese dia rasa macam lebih kurang apa? Cheese veggies macam tu lah. Bismillah. Dan terakhir sekali adalah meatball. Yang ni dengan cheese, yang ni dengan green chili. By the way, dia cakap meatball, tapi aku baca dia punya translation berbola ayam. So kalau berbola ayam, tulislah apa nama tu? Chicken ball. Ni pun sama, 45 second. And then dalam oven. Macam ni tak sure lah korang boleh nampak ke tak. So basically chicken ball. Lepas tu letak sauce cheese. Bismillah. Rasa cheese yang sama kak.
Bismillah. Ini sosis dia. Yang ni sedap lagi. Dia tak pedas. Baru yang cheese ni rasa pelik sikit. Aku rasa mungkin dah basi. Yang ni sedap. Baju dia tak ada rasa cili hijau sangat. Nasihat aku balik beli burger lah daripada beli benda ni. Ni dia basically sausage lah. Okay, yang ni smoke cocktail, nampak? Sausage biasa lah. Tak tahu apa yang smoke nya. Bismillah. Tak tahu apa yang smoke. Apa yang salah yang? Sos pun tak ada. Itu saja untuk video kali ni. Dan pasti harga dia murah lagi lah daripada burger 7 Thailand yang orang jual dekat Malaysia.